menyokong usaha kami dalam memberikan sesi latihan secara online kepada pengguna-pengguna e-pustaka. Okey. Seperti yang saya maklumkan di mana-mana saja sesi latihan, saya mohon kepada semua yang belum menjadi ahli supaya dapatlah menjadi ahli sebab tak ada yuran keahlian dikenakan. Semuanya mudah, semuanya berada di dalam talian sahaja. Boleh pergi ke portal kami www.u-pustaka.gov.my ataupun www.u-library dalam bahasa Inggeris u-library.gov.my. Jadi di situ semua ke-16 lebih kurang 16 pengalaman data yang disediakan untuk kita jadikan sumber rujukan untuk tugas-tugas seharian. Untuk kali ini seperti saya maklumkan sebelum tadi, kita bersama-sama dengan wakil pihak Lonet, ya, salah satu pengalaman data PNM yang disediakan hanya boleh diakses di PNM sahaja buat pengetahuan semua, tapi pada hari ini saya harap ada kelonggaran sikit kot. Cik Amar, boleh beri untuk kita sama-sama menggunakan. Okey, Assalamualaikum Puan Rosmani. Okey, hari ini kita ada sediakan ID daripada kita sendiri. Okey, semua terima ID ni kasih. boleh diakses sebanyak 50 orang dalam satu masa. Okey, okey. Saya akan share sebentar lagi. Alright. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama yang diberikan oleh pihak Lonet. Tengok, kalau selalunya kita ada 2 saja akaun yang boleh diakses di Perpustakaan Negara, hari ini ada 50, ya. Jadi jangan lepaskan peluang kerana peluang ini hanya setahun 2 kali saja ada melalui sistem, melalui kita punya sesi latihan sahaja. Jadi sama-sama kita eksplorasi betul-betul Lonet ni macam mana, dan kita boleh sebagai petugas kaunter, kita boleh maklumkan kepada pengguna yang datang untuk mencari maklumat mengenai hal perundangan. Sebelum tu jadi ahli terlebih dahulu. Ahli pustaka tak dikenakan sebarang bayaran, semuanya percuma, keahlian seumur hidup. Seawal anak ada my kid saja dah boleh jadi ahli pustaka sampailah kita sehingga ke akhir hayat, yang maksud saya tadi tu. Betapa lamanya boleh digunakan tanpa sebarang bayaran. Okey. Untuk menjadi ahli pustaka mudah saja. Tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi maklumat di borang online dalam portal pustaka, iaitu nama seperti nama dalam kad pengenalan, nombor kad pengenalan sendiri, mesti ingatkan nombor kad pengenalan sendiri, alamat yang masih digunakan, alamat semasa, alamat email dan juga nombor telefon untuk sebarang maklumat yang perlu dikemaskinikan untuk perubahan yang terdapat di dalam U-Pustaka. Okey, untuk menerangkan secara lebih lanjut mengenai ahli pustaka, kita ada sediakan ada video, bukan sedikit ya, ada video yang boleh menerangkan secara grafiknya bagaimana untuk menjadi ahli pustaka. Jadi saya mohon sahabat saya Puan Azlina untuk menayangkan video tersebut. Dipersilakan.
Okey, bagi yang belum jadi ahli mudah kan? Tak perlukan yuran, cuma perlukan talian internet saja untuk mendaftar secara online sebagai ahli pustaka. Jadi tiada yuran dikenakan, jadi gunakanlah sebaik-baik dan manfaatkan sebaik-baik segala penggunaan perkelan data yang ada di dalam portal pustaka. Jadi perjalanan sesi latihan kita hari ini akan bermula sebentar lagi dan kita pihak LONET akan menyediakan sijil e-sijil kepada peserta. Jadi jangan risau, tempoh 2 jam ni ada disediakan e-sijil bagi setiap peserta dan jangan lupa di hujung-hujung sesi nanti akan ada sesi kuis. Mesti ramai yang tunggu kan sesi kuis tu. Mesti ada hadiah yang ditawarkan kepada peserta-peserta yang memenangi soalan-soalan dengan betul, menjawab soalan dengan betul. Kita tunggu. Bagus tu Puan Adilin. Kita sama-sama ya. Okey, ramainya yang setuju. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Cik Muhammad Amal, wakil daripada pihak LONET. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Rosmani daripada UNM. Daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada semua para peserta yang dapat join sesi pagi ini. Okay. Dan terima kasih juga kepada pihak Perpustakaan Negara Malaysia kerana sudi menyediakan program ni lah dan menjemput tuan-tuan dan puan-puan semua untuk join sesi pada pagi ini. Okay. Okay. Saya perkenalkan dulu nama saya. Okey, nama saya Muhammad Amal bin Abdul Wahab. Okey, saya merupakan seorang konsultan di Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Okey, mungkin ada yang tahu, mungkin ada tak tahulah. Okey, so kita punya short form company kita adalah PNMB. Okey, Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Dan pada pagi ini kita akan adakan sesi maklumat perkongsian mengenai pangkalan data yang diberi nama LONET, iaitu pangkalan data undang-undang. Okey. So sebelum saya mulakan tu, okay, saya nak share beberapa benda lah. Okay, sesi saya ni saya akan berkongsikan mengenai maklumat pangkalan data dan perundangan dan seterusnya kita ada sesi kuis dan yang terakhir sekali kita ada sesi penilaian lah daripada saya. So diharap tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada pagi ni dapat berkongsi sikit lah mungkin pengetahuan ataupun cadangan yang untuk menambah baiklah mengenai pangkalan data ni dan institusi perundangan ni lah. Okay. So saya akan share slide maklumat Okay, saya akan tapi sebelum tu saya minta maaf kalau ni tuan saya tak berapa sihat sikit tuan-tuan dan puan-puan sesemua, tapi saya boleh meneruskan lah. Okay. Okay. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan nampak skrin yang saya share? Okey, saya harap semua dapat tengoklah skrin tu. Okey. Okey. Okey, semua dapat lihat skrin saya. Okey, jadi saya akan berkongsikan. Okey, so ini adalah portal pangkalan data, okey, lonet.com.my, iaitu portal di bawah PNMB. Okey, kita punya slogan adalah Malaysian Laws at your fingertip, yang bermaksud undang-undang Malaysia di hujung jari. Okey, di mana segala maklumat perundangan yang terdapat di dalam negara kita Malaysia ni ada berada di dalam Lonet lah. Okey. So saya akan berkongsi sikit. Ini adalah peranan syarikat ini adalah PNMB, Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Okay. PNMB ini merupakan pencetak rasmi yang telah dilantik oleh Kerajaan Malaysia bertanggungjawab untuk memastikan warta kerajaan dapat diterbitkan tarikh siaran yang telah ditetapkan dan perlu dibukakan mengikut spesifikasi yang telah diberi dan ditetapkan. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, okay, PNMB ini merupakan sebuah pencetak yang sebelum ni merupakan di bawah kerajaan lah, iaitu Jabatan
cetak kerajaan, okey, yang ditubuhkan pada tahun 18 saya lupa 18 something lah, di Ipoh lah. Jadi dia melalui fasa lah kerajaan dan sehingga sekarang diswastakan lah. Okey. So di sini merupakan pengenalan loan ya. Okey. So untuk maklumat tuan-tuan dan puan, pertama sekali apa yang kita tahu adalah pangkalan data LONET ni pertama kali dibangunkan pada tahun 1998 dan didaftarkan di bawah Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Okey, dan di dalam pangkalan data ini, okey, maklumat-maklumat perundangan ataupun warta-warta kerajaan yang ada dalam LONET ni bermula daripada tahun 2001 dan ke atas. Dan TNMB dilantik secara rasmi oleh Kerajaan Malaysia pada 2001 untuk mencetak warta-warta kerajaan, persekutuan dan juga negeri. Okey, that's why dalam pangkalan data kita merupakan gazet daripada 2001 hingga yang latest. Okey, dan Cik Amar, belum slide tak belum bergerak lagi kan? Bergerak, saya dah bergerakkan dah, tak bergerak. Dekat kami tak gerak, baru bergerak. Okey, bergerak Okey, kalau nampak. bergerak, okey, saya sebab ada komen-komen ke sini kata slide tak jadi slide show sebab slide tak gerak. Okey, slide yang ni nampak peranan PNMB? Nampak. Okey, so saya teruskan penalan Okey, tadi. Okey, saya ulang balik lah. Okey, so pangkalan data LONET ni dibangunkan pada tahun 1998 di bawah Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Okey, dan dilantik secara rasmi oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2001. Okey, untuk mencetak warta dan warta-warta kerajaan dan persekutuan. Dan seterusnya apakah kelebihan gazet ni? Okey, gazet ni merupakan satu warta kerajaan yang sah untuk digunakan pada urusan-urusan rasmi kerajaan lah, seperti di mahkamah, pejabat tanah dan juga lain-lain lagi lah. Okay, so maksudnya dalam pangkalan data LONET ni, warta-warta ni merupakan dokumen-dokumen rasmi ataupun sahih untuk digunakan dalam pelbagai urusan seharian. Okay. So apa itu warta? Okay, so warta ni di bawah Seksyen 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1997. Okay, warta ni termasuklah warta rasmi persekutuan yang diterbitkan dalam bentuk elektronik dan bentuk lain mengikut perintah kerajaan, dan hendaklah sejauh mana yang ditetapkan dalam Seksyen 18 dan 23 merangkumi warta rasmi dan mana-mana negeri. Okey, so tuan-tuan dan puan, okey, warta kerajaan ni dia berada di dalam Akta Tafsiran lah, yang mana di dalam Akta Tafsiran tersebut, iaitu salah satu akta dalam perundangan Malaysia, menerangkan apa itu warta. Okey, dan juga di dalam Seksyen 18 dan golongan 1 Tafsiran 1948 dan 1997, okey, warta ni ditersiakan kepada 5 bahagian yang utama. Okey, tuan-tuan boleh semaklah Akta Tafsiran tu. Okey, kita ringkaskan kat sini. Okey, pertama sekali warta tu ada 5 bahagian. Yang pertama adalah akta. Okey, yang kedua adalah kita panggil PUA, tambahan perundangan. Yang ketiga PUB. Yang keempat Bill Supplement, iaitu rang undang-undang, dan kelima adalah kesemua perkara yang perlu diwatakan. Okey, so saya akan berkongsikan sikit mengenai 5 perkara ni pada slide seterusnya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok sini, okey, Act Supplement, okey, akta ibu, okey, di mana dalam Act Supplement itu ada 2 tuan-tuan dan puan. Pertama sekali kita ada akta dan kedua kita ada akta pindaan, yang mana akta ibu merupakan satu dokumen rasmi untuk akta yang dikubah dalam bentuk asal, dan akta pindaan merupakan akta yang telah dipinda dan diluluskan di Parlimen untuk dipinda pada akta ibu tersebut. Itu merupakan akta pindaan lah. Dia mempunyai 2 dokumen yang berbeza. Okey, seterusnya kita ada PUA. Okey, PUA ni tuan-tuan dan puan, dia merupakan satu bentuk tambahan perundangan, okey, dalam undang-undang. Okey, dan PUA ni merangkumi dokumen-dokumen yang merupakan proklamasi diraja, okey, perintah-perintah, peraturan, undang-undang dan juga undang-undang kecil. Okey, itu merupakan satu dokumen perundangan dalam bentuk PUA. Okey. Dan seterusnya kita ada PUB. Okey, PUB merupakan satu dokumen rasmi juga, yang mana di dalam dokumen PUB menyatakan tarikh kuat kuasa suatu akta ataupun pindaan akta, dan selain itu merupakan pemberitahuan rasmi lah mengenai pelantikan pegawai tinggi dalam kerajaan, pelantikan agung dan juga notis-notis lah. Nah, nanti kita akan boleh semak dalam pengkalan data LONET lain lah. Okay, seterusnya adalah rang undang-undang. Okay, rang undang-undang ni merupakan satu dokumen pembentukan atau pengubahan undang-undang yang belum diluluskan dan dikenakan diraja lah. So itu merupakan satu dokumen sebelum dijadikan akta. Dan yang terakhir sekali adalah perkara lain yang perlu diwatakan, iaitu seperti pengulungan syarikat.
pengisytiharan kawasan dan tanah rizab dan seterusnya projek perumahan HTA. Okay, so itu adalah, dia ada a few lagi perkara yang perlu diwatakan, tapi ini antara 3 perkara penting lah yang perlu diwatakan di dalam dalam kita punya warta lah. Okay. So kita akan teruskan sesi mengenai sesi pangkalan data. Okay, saya akan stop share slide ni. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan ada soalan tak? Mungkin ada yang nak tanya. Okay. Slide. Okay. Saya akan berkongsikan di dalam in-call message yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh login pangkalan data ni. Okay. Cuma pangkalan data ni terhad kepada 50 orang saja. Jadi saya akan berkongsikan username dan password. Okay, kalau tuan-tuan buat tengok dalam message tu, kita ada username LoNetMy. Okay, password pun sama LoNetMy. Okay, tuan-tuan dan puan boleh cuba masuk, cuba explore, tengok dalam pangkalan data ni. So basically dia boleh terhad kepada 50 orang saja pada satu masa. So kalau saya tengok kat sini, alhamdulillah kita ada 270 orang, tapi itulah sayangnya kita hanya boleh digunakan 50 orang saja pada satu masa. Okay. Dan kita punya portal ni basically cara mekanisme dia adalah melalui sekiranya 50 orang telah berada pada satu masa, okay, orang yang cuba masuk ke dalam portal tersebut dia akan ditendang keluar. Okay, jadi harap-harap tuan-tuan puan mana yang dah masuk tu mungkin ada terkeluar ke termasuk ke, tapi bolehlah share tengok macam mana dia punya pangkalan data ni lah. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, saya akan berkongsi mengenai pangkalan data ni. Okay, so ya saya. Ada Encik Muhammad Asri kata, dia kata user subscription expired bila cuba masuk. Subscription expired, sekejap saya cuba try login. Terima kasih. Sama-sama. Okay, sebentar. Kalau dekat saya ni 20 Jun betul. Muhammad Syafiq, Cik Muhammad Syafiq, terima kasih yang dah ada akaun boleh guna sendiri kan. Betul Pak Ruslan, yang ada akaun boleh guna sendiri. Okey, Cik Muhammad Nasi, so far saya pun dah test, tak ada masalah, boleh masuk. Dia punya ID dia LoNetMy, password dia LoNetMy juga. Okey, mungkin Cik Nasri boleh cuba check lah, sebab Cik Syafiq dia berjaya masuk. Okey. Okey, jadi boleh tengok-tengok lah. Okey, kita ada masa sikit untuk tuan-tuan dan puan cuba explore, di samping saya cuba berkongsi maklumat mengenai pangkalan data ni. Okey, so tanpa melengah masa lagi, saya masuk kepada pangkalan data ni. Okey, saya akan share skrin saya. Okay. So okey, tuan-tuan dan puan-puan nampak skrin saya. Okey, so seperti yang mana kita dah tengok tadi, di depan portal kita ni terdapat satu login here, di mana dalam ni kita kena masukkan user ID dan password. Okay, so pihak Perpustakaan Negara ada melanggan pangkalan data kita dan ianya boleh diakses hanya di premis saja. Jadi tuan-tuan puan boleh datang ke Perpustakaan Negara lah sekiranya memerlukan maklumat-maklumat mengenai perundangan ataupun warta kerajaan negeri, boleh ke PNM dan boleh berjumpa dengan Puan Rosmaini dan tim lah untuk akses kepada pangkalan data tersebut. Okay, jadi untuk hari ni yang saya berkongsikan tu, mungkin tuan-tuan dan puan dah masuk. Okay, so kita akan isikan user ID dan password dan seterusnya kita akan login kepada pangkalan data ni. Okay. Okay, so ini adalah paparan di depan kepada pangkalan data ni. Okay, sebagaimana tuan-tuan dan puan tengok, di depan ni ada reminder merupakan tarikh masa langganan yang telah dilanggan oleh pengguna. Okey, dan seterusnya di bawah ni adalah alert. Okey, alert ni merupakan satu alert pada PKP yang lepas Google Chrome ada update satu security, jadi pengguna pada masa tu tak boleh nak buka dokumen PDF. Jadi pada sekarang ni masalah tersebut telah selesai dan cuma kami belum mengeluarkan maklumat ni lah daripada pangkalan data lah. Tuan-tuan dan puan boleh abaikan lah. Okay. Seterusnya kalau kita tengok di depan ni, kita panggil depan ni dashboard ya tuan-tuan dan puan. Okay. Kita ada 4
kita ada 4 tajuk lah utama di depan, iaitu merupakan Principal Act, Amending Act, PUA dan PUB. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, okey, yang mana dekat atas kali ni merupakan akta-akta yang paling latest ataupun akta pindaan PUA dan PUB yang latest dikeluarkan di Malaysia ni lah. Okey, so kalau kita semak Act 868, Malaysian Media Council Act 2025. Ini merupakan akta yang paling latest yang ada dalam Malaysia. Okey. So akta ni dia ikut lampu dia berjalan, okey. So 868 dia akan pergi 869, okey 880 dan seterusnya lah. Okey, seterusnya kita ada juga Amending Act, okey, yang mana saya dah bagi tahu tadi. Amending Act merupakan satu akta pindaan yang mana dia akan meminda akta ibu tersebut lah. Dokumen pindaan tersebut akan minda akta ibu tersebut lah. So ketuk kat sini A1765 dia merupakan satu akta pindaan kepada Tunku Abdul Rahman Foundation Fund Amendment Act 2025. Dan seterusnya kita ada PUA, okey, 174 2025, okey, dan seterusnya kita ada PUB 222 205. Okey, untuk PUA dan PUB ni tuan-tuan dan puan, nombor dia berbeza dengan nombor akta lah. So PUA ni kita tengok dia akan ikut tahun, okey, pada 2025 ini merupakan dokumen yang ke-174 lah. Okay. So kalau katakan pada tahun 2026 dia akan bertukar lah jadi daripada nombor 1 balik sampai ke akhirlah Disember tu berapa banyak water bill keluar. Okay, so di dalam pangkalan data kita ni kita ada 3 modul utama, okay, yang mana modul tersebut adalah merupakan Law Library, okay, e-Gazette dan juga Case Law. Okay. So saya akan berkongsikan maklumat dulu mengenai Law Library. Okey, tuan-tuan dan puan yang dah login tu mungkin boleh cubalah kami sambil saya cuba kongsikan maklumat ni. Okey, kita pergi kepada Law Library. Okey. So kita tengok kat sini dia ada nota kat sini, click plus to expand. Okey, so kita tekan expand lah. So kat sini kita akan boleh tengok maklumat ataupun kandungan yang berada di dalam Law Library ni lah. Okay, kalau kita simak satu persatu, kita pertama sekali kita ada Principal Act yang merupakan akta. Okay, seterusnya kita ada Subsidiary Legislation, okay, yang merupakan koleksi PUA dan juga PUB. Okay, kita ada Ordinance, okay, yang merupakan akta juga yang terpakai sebelum merdeka dan juga yang masih menggunakan adalah Negeri Sarawak. Okay, seterusnya kita ada State Legislation, okay, yang merupakan perundangan-perundangan negeri lah. Dan kita ada Constitution of Malaysia iaitu Federal Constitution. Kita ada 2 bahasa iaitu dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Dan seterusnya kita ada codes. Okay, codes ni pun actually akta juga, cuma kita keluarkanlah sebab dia biasanya kita keluarkan ni sebabkan sentiasa dirujuk lah, sentiasa dirujuk oleh pengguna iaitu National Land Code 1965 dan juga National Land Code 2020, Criminal Procedure Code, Penal Code, okay, dan juga the Over and Mergers and Charges Code of Ethics 2009. Okay. Dan juga kita ada court rules, okay, yang mana court rules ni merupakan di bawah Akta Kehakiman. Okay, kita ada keluarkan juga dia punya rules dia daripada akta tersebut. Pertama sekali kita ada Rules of Federal Court, okay, 1995. Kita ada Rules of the Court of Appeal 1994, Rule of Court 2012, Rule of the Special Court lah 1994. Okay. Dan yang terakhir sekali kita ada perintah-perintah am dan arahan pentadbiran. Kalau tuan-tuan berada sini, ini merupakan satu bentuk dokumen yang mana terpakai hanya untuk kepada pegawai-pegawai dan kaki tangan di perkhidmatan perkhidmatan awam lah. Okay. So di sini untuk Law Library ni kita panggil paparan dalam bentuk Law Library adalah bentuk HTML. Okay. HTML ni yang bermaksudnya paparan ini melalui secara online. Okay, jadi untuk mudah kita fahami, Law Library ni hanya boleh diakses sekiranya ada internet. Okay, sekiranya tuan-tuan dan puan tak ada internet, tuan-tuan dan puan tak boleh tengoklah Law Library ni. Okay, so Law Library ni kalau kita semak, okay, kita akan saya akan berkongsikan sikit lah apa kandungan Law Library. Okay, so biasanya yang utama orang akan merujuk kepada akta. So di dalam akta ini terdapat 2 bahasa lah, bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Okay. Dan juga dia mempunyai dokumen updated dan original. Okey, perbezaan updated dan original adalah original itu merupakan suatu akta yang asal, akta yang mula-mula diperkenalkan.
Okey, dan updated adalah akta yang telah dipinda sekiranya ada akta pindaan yang telah menggantikan kepada akta ibu tersebut. Okey, sebagai contoh katakan akta insolvensi, katakan contoh. Okey, akta insolvensi dan tiba-tiba ada pindaan kepada akta insolvensi. So makanya akta yang untuk yang latest kita boleh rujuk kepada updated. Okey, so kita akan masuk kepada yang updated. Okey, tuan-tuan dan puan, okey, just tekan, okey. And then kat sini kita akan nampak, okay, Act Supplement Updated Principal Act. Okay, yang mana paparan kat sini dia akan keluarkanlah senarai dokumen-dokumen yang ada. Okay, kat sini kita ada butang search. Okay, butang search ni kita boleh search 3 cara. Okay, di mana kita boleh search melalui akta number, tahun dan juga tajuk. Okay, tetapi kita juga ada function all. So yang mana merujuk kepada dia akan cari tiga-tiga ni. So tuan-tuan dan puan boleh search kat sini lah perkataan. Okay, saya bagi contoh lah, kita search perkataan personal. Okay, tuan-tuan search. Okay, kat sini kita akan nampak Akta 709 yang mana merupakan Personal Data Protection Act 2010. Okay, so tuan-tuan mengatakan, so dia akan pergi kepada muka surat ni yang mana dalam ini dia akan ada menerangkanlah tarikh perkenankan diraja, tarikh publication gazette dan juga tarikh kuat kuasa. Okey, yang mana tarikh kuat kuasa ini boleh dirujuk di dalam PUB 464 2013. Okey, so untuk law library ni kita boleh merujuk melalui depan ni, okey, yang mana dalam ni kita dipecahkan akta sebut kepada section. Okey, kalau tuan-tuan tengok sini ada preamble, okey, section 1, okey, dan divisionnya, dan sehingga tuan-tuan dan puan boleh scroll sampai ke bawah. Okey, bila kita ke bawah kita akan nampak ada savings, rule, regulation and orders and list of amendments. Okey, yang mana dekat sini kat bawah ni merupakan gabungan lah daripada akta tersebut. Okey, yang mana kita tahu akta ni sekiranya akta dia mesti ada dia punya kaedah-kaedah peraturan atau undang-undang kecil kepada akta tersebut lah. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tekan rules and regulation. Okey, boleh semak kat sini. Kat sini kita ada dia punya regulation lah. So seperti yang kita tengok, Personal Data Protection Regulation 2013, PUA 335 2013. Okay, so ni class of data user, registration of data user, fees dan sebagainya lah. So kira kat sini untuk memahami konsep akta ni adalah di mana akta ni merupakan suatu undang-undang dan PUA ni merupakan maklumat pada undang-undang tersebut lah. Sebab PUA ni kita boleh katakan kekerapan dia untuk bertukar tu selalu berbanding dengan akta. Akta ni mungkin jarang-jarang ada pindaan, tapi PUA ni kerap ada pindaan. Dan sekiranya biasanya pindaan ni yang paling banyak biasanya melibatkan jalan raya lah, jalan raya dan juga cukai dan juga jumlah-jumlah fees lah di dalam satu dalam PUA tersebut. Okay, so kita back balik and then kita ada list of amendment. Okay, list of amendment ni merupakan senarai kepada pindaan akta tersebut. Kalau tuan-tuan dan puan tengok kat sini, kita pada tahun 2024 kita ada pindaan kepada Personal Data Protection Act, okay, Amendment Act A1727, okay, yang mana di dalam ni dia menerangkan pindaan-pindaan kepada peruntukan-peruntukan yang ada dalam akta tersebut. Tuan-tuan boleh refer lah dalam ni lah. So ini adalah untuk senarai pindaan. Okey, dan kita back semula. Okay. So seperti mana yang saya explain kat tuan-tuan tadi, kita juga ada bahasa Melayu. Okey, saya bagi contoh kalau kita tengok tadi akta yang paling latest 868 kan tuan-tuan, 868. Okey, 86. Okey, so seterusnya kita tengok ke bahasa Malaysia. Okey, updated. Okay, so ini merupakan akta yang dalam bahasa Melayu. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, okay, akta ni kalau akta yang lama biasanya dia hanya dalam bahasa Inggeris dan dia menunggu daripada Jabatan Peguam lah untuk menyemak semula akta tersebut dan ditranslatekan ke dalam bahasa Melayu. Okay, cuma akta-akta yang latest sekarang ni dia memang dah didatangkan dengan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okay, jadi kalau kita tengok sini, ini merupakan koleksi-koleksi kepada akta bahasa Melayu lah. Okay, so sebanyak 605 entries lah untuk bahasa akta bahasa Melayu. Okay. So sama juga kita boleh semak
search juga melalui yang 3 saya cakap tadi dan all. So untuk bahasa Melayu kita boleh tulis perkataan, katakan contoh kita tulis alam saya tulis perkataan alam. Okay, kat sini kita akan nampaklah akta berkenaan dengan kualiti alam sekeliling, okay, akta, dan yang ada tulisan-tulisan berkaitan dengan alam ni lah, macam dalam tadi kan, dia detect jugalah akta keselamatan dalam talian, okay, dan sebagainya. So sebagai contoh, bila kita tekan akta kualiti alam sekeliling, okay, yang mana sama juga cuma dia dalam bahasa Melayu, kita tengok kat sini dia akan ada tunjuk tarikh persetujuan diraja, tarikh terbitkan dalam warta dan tarikh mula buat kuasa. Okay, so ini sama juga, dia akan ada bahagian-bahagian juga dalam bahasa Melayu dan seterusnya. Sama seperti tadi, dia akan ada juga pada pindaan dan senarai pindaan dia. Okay, so ini merupakan senarai pindaan lah kepada tuan-tuan boleh refer dalam ni. Ini merupakan senarai pindaan yang ada dalam akta kualiti alam sekeliling. Okay. Okey, tuan-tuan dan puan, seterusnya kita ada PUA. Okey, PUA ni sama juga, kita ada original dan kita ada updated. Okey, so biasanya PUA ni dia cepat berubah, jadi jarang orang nak tengok yang sebelum-sebelum. PUA ni dia sentiasa orang tengok yang updated lah, supaya dia sentiasa comply lah ataupun sentiasa patuh kepada undang-undang yang baru lah. Okey, jadi untuk kita tengok semak PUA, tuan-tuan dan puan boleh tekan updated lah. Okay, tekan updated dan dia sama juga macam tadi. Tuan-tuan dan puan boleh search melalui number, tahun dan juga tajuk. Okay, kat sini katakan kita search PUA mengenai katakan license. Okay. License. Okay. So dia akan keluarlah segala PUA yang berkaitan dengan license. Sebagai contoh, untuk akta OSHA, dia ada dia punya PUA dia. Okay, so kat sini pun adalah National Safety and Health License Person Order 2024. So tuan-tuan dan puan boleh klik je kat sini. Okay. So boleh semak kat sini dia punya order dia, and then just tekan next lah. Next. Macam saya bagi tahu tadi, benda ni memang kena online sebab dia view dalam bentuk HTML. Okay. So setakat ni perkongsian saya mengenai law library ni. Okay. Kalau kita tengok yang lain-lain pun sama, macam saya cakap konsep dia sama tuan-tuan puan. Tuan-tuan boleh buka, okay, boleh tengok akta tu, boleh semak section by section dan boleh turun ke bawah untuk melihat senarai dia punya regulation orders ataupun senarai pindaan dia lah. Sama juga macam katakan saya kita pergi criminal procedure code. Okay, so dah ada section. Okay, kanun tata cara jenayah ni kita akan scroll. Okay, kita akan ada sampai bawah lah. Kita akan ada list amendment dan seterusnya lah. Okay, so kadang-kadang saya ada dapat soalan kenapa tak ada dalam bahasa Melayu criminal procedure code. Itu sebabnya masih belum lagi ada yang teks sahih untuk kanun tata cara jenayah dalam bahasa Melayu. Makanya hanya dalam LAWNet ni hanya ada bahasa Inggeris. Sebabnya LAWNet ni kita memang melalui Jabatan Peguam Negara. Jadi sekiranya tak ada dalam bentuk teks sahih, kita tak bubuh dia dalam LAWNet lah. Tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan tak? Ada soalan ke? Boleh tanya terus sebab boleh tanya. Sebab ramai ni ada 248 orang. Mesti salah seorang akan ada persoalan yang perlu dijawab kiamat kan. Betul, kalau ada soalan okeylah. Semangat sikit teruskan sesi seterusnya. Kau tak teruskan. Kita ada 248 orang. Malu-malu boleh terus type di chatbox saja. Chatbox saja boleh. Ada nak bertanya. Oh dah ramai dah, 250 orang dah sekarang. Ada 250 orang. Minat dia orang, alhamdulillah. Kalau ada soalan ni Puan Rosmani, semangat sikit saya nak teruskan sesi seterusnya. Kalau ada soalan ni, walaupun saya anggaplah mereka faham dan segalanya, kita inilah kita
Nak jugalah. Ada soalan. Ada soalan. Boleh teruskan Cik Mak Amal. Nasri, apa soalan? Diluluskan, saya tak dapat tengok lah. Boleh. Dia kata soalan Cik Muhammad Nasri, setelah undang-undang dibahas, dibentangkan dan diluluskan oleh Parlimen, berapa lama masa Lawnet mengemas kini undang-undang yang paling terkini? Dia kata, syabas maklumat undang-undang paling terkini. Okey, apabila undang-undang itu diluluskan sebentar undang-undang dibahas dan diletakkan dan diluluskan di Parlimen. Okey, bila diluluskan Parlimen, dia akan dijadikan rang undang-undang lah. Okey, jadi bila dia jadi rang undang-undang tu, kita akan menunggu masa lah untuk dia menjadi akta. So bila dia biasanya kalau draft, kita terima draft daripada Jabatan Peguam untuk kita mencetak warta ni, biasanya dia akan ambil masa, kalau tak silap saya setelah dia diluluskan tu, mungkin dalam 2 minggu kalau tak salah saya, 2 minggu dan ke bawah lah. Tapi saya akan boleh semak semula lah kalau untuk Cik Nasri nak lebih tahu lah. Tapi kalau tak saya lebih kurang bawah 2 minggu, sebab saya pernah tengok tarikh dia tu daripada Jabatan Peguam tu hantar katakan 18 Februari surat dia tu. Okey, biasanya dalam 18, mungkin dalam 10 hari dia dah ada dah lah di dalam Lawnet lah. Ada soalan lagi tak? Setelah, biasanya setelah dapat Perdana Raja itu surat, saya rasa lebih kurang bawah 2 minggu lah, mungkin dalam 2 minggu dan ke bawah. So tak ada soalan Okey, saya teruskanlah sesi seterusnya. Okey, kita pergi kepada e-Gazette. Okey, tuan-tuan, e-Gazette. Okey, so berbeza dengan Law Library ni, e-Gazette ni merupakan sebuah cetakan dokumen rasmi, dokumen rasmi kerajaan juga. Yang mana dalam PDF ini kita tidak boleh mengubah sebarang teks ataupun maklumat di dalam PDF tersebut. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, dan teks-teks yang PDF yang ada di dalam e-Gazette ni sah untuk kegunaan rasmi di pejabat kerajaan. Contoh macam kita dah explain awal tadi, pejabat tanah, mahkamah dan sebagainya. So di dalam e-Gazette ni, tuan-tuan dan puan, kita tengok ada terdapat semua negeri, termasuk federal. Dan kalau kita scroll bawah, kita semak ni, warta yang tak ada dalam ni adalah warta negeri Sabah, tuan-tuan dan puan. Cuma ada state consti, tapi warta negeri dia tak ada. Kenapa tak ada tuan-tuan dan puan? Sabah ni dia merupakan dia mempunyai sebuah jabatan cetak kerajaan di bawah Kerajaan Negeri Sabah, yang mana peranan jabatan cetak kerajaan tu sama macam PNB lah. Jadi tapi dia buat khusus untuk Sabah sahaja. Jadi sebab tu dalam Lawnet ni kita tak ada warta Sabah. So kita ada Sarawak, Selangor, Terengganu, Perlis, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Johor, Kedah, Kelantan, Melaka dan juga Federal. So apa yang maklumat yang ada di dalam e-Gazette ni merupakan dokumen rasmi yang daripada tahun 2001 hingga yang paling latest, paling sekarang. So 2001 ke bawah ni kita masih dalam proses perbincangan dengan jabatan-jabatan yang berkait lah untuk kita siarkan dalam Lawnet lah sebagai kegunaan ataupun rujukan kepada pegawai-pegawai kerajaan dan juga pengguna-pengguna pangkalan data Lawnet ni lah. So di dalam pangkalan data Lawnet e-Gazette ni terdapat beberapa dokumen akta kepada melalui federal dan juga state. Kalau kita tengok kat sini di dalam federal ni, kita ada maklumat PDF kepada Federal Constitution, kita ada Principal Act, Principal Act Reprint, Amending Act, Bills, PUA, PUB, Unclaimed Money Act, Main Gazette, HDA, Trademark, Patent Act, Industry Act. So kat sini apa yang kita perlu tahu adalah di dalam e-Gazette ni merupakan paparan dokumen dalam PDF, iaitu berbeza dengan Law Library dalam bentuk HTML. Di dalam PDF ini bermakna dokumen-dokumen ini adalah dokumen yang tidak boleh diedit atau ditukarkan maklumatnya. Jadi tuan-tuan dan puan akan tengoklah download. Bila kita tekan dokumen tu, kita akan download, tuan-tuan akan view dokumen tersebut dalam PDF. So berbeza juga dengan Law Library tadi, di dalam e-Gazette ni kita boleh tengok offline kalau kita dah download. Tuan-tuan dan puan sebagai contoh, tuan-tuan dan puan download akta alam sekitar.
Okay, contoh ataupun tuan-tuan Akta Personal Data Protection Act. Tanpa internet, tuan-tuan boleh baca PDF tu. Boleh scroll, boleh baca PDF. Okay, so dekat sini dia sama macam yang kita tahu law library tadi, cuma dia dalam versi PDF dan juga versi asal. Sebagai contoh, kalau kita pergi tekan Principal Act, okay, dekat sini kita akan nampak dia punya maklumat kepada akta-akta yang ni. Sebagai contoh, kita tengok tadi yang latest sekali, Akta 868 adalah Malaysian Media Council Act 2025. Okay, yang mana dekat sini dia ada tarikh dia, publication dia 6 Jun 2025. Okay, seterusnya kita ada tarikh perkenaan diraja 27 Mei 2025 dan juga kita ada tarikh kuat kuasa yang disiarkan dalam PUB 2025 pada 14 bulan 6 2025. Okay, so kat sini je kita boleh dapat maklumat mengenai akta-akta yang telah berada dalam Malaysia. Okay, pertama sekali kita akan tengok di dalam Akta 867 sebagai contoh Government Service Efficiency Commitment Act 2005, okay, mendapat tarikh perkenaan diraja pada 6 Mei 2025 tetapi belum lagi berkuat kuasa, not yet enforced. So bermakna akta ni telah ada tapi belum lagi berkuat kuasa. Okay. Dan tarikh kuat kuasa dia akan disiarkan melalui PUB dan tuan-tuan boleh semak lah. Nanti kalau dia dah datang, dia dah kuat kuasa dalam PUB, katakan contoh, so, kita akan beritahu dalam CIF. CIF itu adalah singkatan untuk coming into force, kuat kuasa. Okay, so bila kita akta tadi, macam saya beritahu tuan-tuan puan, kita just boleh tekan je. Okay, tuan-tuan tekan, dia akan download. Okay, kejap. Okay, dia akan download. Okay, so saya akan share lah. Okay, so macam inilah rupa akta Malaysian Media Council Act 2025. Okay, Laws of Malaysia. Okay, so kat sini kita tengok dokumen. Okay, ada tarikh perkenaan diraja tadi dengan date publication dia. Okay, seterusnya kat sini kita akan nampak imprint dia. Okay, Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Okay, so alright, nomor dan sekian-sekian lah. Okay, so publisher copyright lah. And then kita akan nampak lah dia punya section. Okay, part 1, part 2, part 3 dan tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tekan dekat dekat Lawnet tu, dekat e-gazette dah download. Macam saya cakap tadi internet pun tuan-tuan dan puan-puan boleh baca kepada akta tersebut lah. Dan macam saya beritahu tadi, ini dokumen asal yang tidak boleh ditukar. Sekiranya ada pindaan kepada akta tersebut, kalau kita nak tekan akta tersebut, kita kenalah melalui Jabatan Peguam Negara untuk melalui penyemakan dan gubalan. Dan seterusnya kita akan reprint balik pada akta tersebut. So ini adalah untuk Federal Act. Okey, seterusnya kat sini kita ada Principal Act reprint. Okey, yang ni kalau kita tengok macam saya cakap tadilah, kalau ada pindaan kita akan melalui Jabatan Peguam dan akan kita reprint semula. Okey, kat sini adalah akta-akta yang telah disemak dan dicetak semula lah. Sebagai contoh, kita boleh rujuk juga untuk yang incorporating act untuk yang latest, tapi dia bergantung kepada tarikh yang tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini lah. Okey, saya bagi contoh Okey, kalau kita tengok Act 91, Cost of Judicature Act 1964, okay, 6 reprint, okay, reprint untuk 1 November 2024, Act 1 November 2024. Okey, kalau katakan akta ni dia tak ada pindaan setelah November 2024, akta adalah akta yang latest. Yang tuan-tuan boleh rujuk lah, maknanya peruntukan-peruntukan dia masih asal dan tidak berubah. Okey, tetapi saya bagi contoh lain, sekiranya, okey, saya bagi contoh lah katakanlah Firearms, okey, Increased Penalty Act, okey, third reprint, incorporating all amendment up to 31 Ogos 1999. Okey, katakanlah setelah 1999 tu ada pindaan, makanya dokumen ni tidak bolehlah digunakan sebagai rujukan yang latest. Tapi boleh tengoklah pada tahun 99 tu apa dia punya peruntukan-peruntukan dia lah kalau kita nak refer. So sama juga macam Principal Act tadi, tuan-tuan dan puan just tekan je. Okey, tekan. Okey, so dia akan download. Okey, dia akan dia akan download. So sama jugalah reprint, incorporating all amendments up to 31 Ogos 1999. So
Tengok kat sini juga ada percetakan nasional. So Lion Air dia punya ni tahun 1999 punya lah. PNMB tahun 1999. Okay. Percetakan nasional Malaysia Berhad. Okay, so ini adalah untuk federal. Okay, selain daripada Principal Act, kita ada juga okay, kita ada juga Amending Act. Macam saya bagi tahu tadi, Amending Act itu merupakan akta pindaan. Okay. Tuan-tuan dan puan boleh info kat sini. Okay. Dia ada juga macam akta tadi, dia ada coming to force dia. Okay. So kita tekan, kita tengok okay, yang macam latest tadi, Tunku Abdul Rahman Foundation Fund, akta pindaan. Okay, yang mana di dalam itu dia bagi tahu telah buka kuasa 15 bulan 6 2025 hari itu. Okay. So tekan, okay, dia akan download juga sama macam dokumen yang lain. Okay, dan seterusnya dia akan dia akan dalam bentuk macam inilah, Tunku Abdul Rahman Foundation Fund Amendment Act. Okay, so ini merupakan dokumen akta pindaan. Okay, terdapat juga percetakan nasional. Okay, dan di dalam ni dia akan bagi tahulah pindaan-pindaan yang dilakukan pada akta prinsipal tersebut. Sebagai contoh, Amendment of Section 2. So dia pindah pada Section 2. Okay. Alright, okay, so seterusnya kita ada bills, okay, PUA, PUB, Unclaimed Money Act dan sebagainya, okay. Apa yang saya terangkan pada tuan-tuan dan puan tadi, konsep dia adalah sama, yang mana bentuk-bentuk tadi adalah dalam bentuk dokumen PDF, cuma melalui kehendak tuan-tuan dan puan saja, apa yang tuan perlukan. Sekiranya tuan perlukan PUA, tuan boleh tekan dalam PUA, okay, dalam ni, okay, PUA contoh, PUA ni, kalau kita semak, tuan-puan saya minum air kejap ya, apa dia, dah semakin kering. Okay. Kita santai-santai tuan-tuan, kalau ada soalan tuan-tuan boleh kemukakan dekat mesej je sambil-sambil saya berkongsi maklumat ni. Okey, ni adalah dokumen kepada PUA. Tuan-tuan dan puan tengok kat sini. Okay, so ini merupakan PUA yang latest 176. Okay, so kat sini kita boleh tengok beza PUA yang ibu dan juga PUA yang pindaan. Okay, macam saya bagi tahu tadi, kalau sekiranya akta ada pindaan, akta pindaan akan meminda akta ibu. Tapi kalau PUA ni, dia ada pindaan, PUA yang akan meminda PUA tersebut. So kat sini kita tengok, kalau ada perkataan pindaan kat sini, itu bermakna PUA pindaan. Okay, kalau tak ada perkataan pindaan, biasanya dia merujuk kepada PUA ibu lah, PUA yang asal. Sebagai contoh, ni lah kaedah-kaedah pentadbiran undang-undang Islam. Ni tak ada perkataan pindaan. So maknanya ini adalah yang asal. Okay, so kita tekan dia kat sini. Okay, sama juga dia akan download. Okay, so Okay, so ini adalah dokumen PUA tersebut. Okay, kalau kita tengok PUA 169 Akta Pentadbiran Undang-Undang, kaedah-kaedah, okay, susunan bahagian. So beginilah kita punya dokumen PNMB yang diwatakan. Okay, ada tarikh siaran 30 bulan Mei dan ini merupakan PUA 169. Okay, tuan-tuan boleh scroll dan kita tengok kat sini dia kaedah yang asal lah, kaedah ibu 2025. Okay, tuan-tuan boleh scroll bawah dan biasanya untuk PUA dia akan terdapat dalam dua bahasa lah, termasuk bahasa Melayu dan juga tuan-tuan boleh ada bahasa Inggeris sekali lah, benda yang sama, dua bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So sama juga, kita akan scroll bahasa Inggeris dan sebagainya dan di bawah ni akan adalah cetakan dia PNMB lah, yang mana merupakan pencetak rasmi yang dilantik kerajaan untuk mencetak warta kerajaan. Okay, so saya teruskan lagi, sama juga dengan PUB. Okay, ada tuan-tuan yang dapat akses daripada yang ID yang saya bagi tadi, yang boleh semak. PUB ni sama juga, tuan-tuan boleh klik je. Okay, sama dengan Unclaimed Money Act. Okay, Unclaimed Money Act ni merupakan Unclaimed Money Act ni Industrial Design Patent Act Trademark. Okay, merupakan suatu dokumen yang pada masa dulu
haruslah diwartakan mengikut pada pendudukan dalam akta masing-masing lah. Dan sampai satu saat yang bahawasanya mereka kita telah melalui perubahan digital, ada sebahagian perkara sudah tidak perlu lagi diwartakan, makanya dia hanya boleh dirujuk kepada kementerian ataupun owner pada masing-masing, trademark, patent, industrial dengan Unclaimed Money Act di bawah NAM. Okey, so dia tidak lagi perlu diwartakan. Jadi dia terhadlah sampai kepada tahun sebutlah, sebagai contoh Trademark Act, dia mula diperkenalkan tahun 2008 dan tahun 2011 tidak perlu lagi diwartakan. Tapi tuan-tuan dan puan bolehlah semak sekiranya nak merujuk kepada dokumen-dokumen tersebut. Okey, sebab dalam dokumen-dokumen warta tu kita boleh tengoklah logo-logo syarikat-syarikat dan lain-lain lagi lah, sebagainya lah. Okey, so kita ada juga Main Gazette. Okey, Main Gazette ni merupakan satu bentuk dokumen yang kita update, boleh katakan almost setiap hari dia update. Okey, saya bukalah saya contoh. Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok kepada tarikh siaran kepada Main Gazette ni, okey, dia boleh dikatakan hari-hari lah, dan maklumat dia adalah maklumat mengenai notis mengenai dividen, okey, kemenkrapan, okey, penghutang dan sebagainya lah. So kita tengok kat sini 19 Jun, 18, 17, 16, okey, 13, okey, 12, 11, 10. So bermakna kita update Main Gazette ni tiap hari lah, dan ada pelbagai dokumen-dokumen warta lah yang berada dalam ni. Macam saya beritahu tadi, dalam 5 perkara mengenai warta tu, dan perkara kelima adalah kesemua perkara yang perlu diwartakan. Ia adalah merangkumi macam saya cakap tadi dah, mengenai kebankrapan, notis saham, kanun tanah negara, okey, dan sebagainya. Okey, so, itu adalah untuk federal. Okey, setakat ni tuan-tuan ada soalan tak sebelum saya menuju ke bahagian state? Ada Cik Amal, tapi dia tanya Puan Hamini ke Encik, saya tak pasti. Apakah kita perlu buat pendaftaran untuk akses Lawnet ni? Untuk pihak kami di portal di pustaka, tuan-tuan perlu menjadi ahli terlebih dahulu sebelum boleh akses kepada pakalan data di pustaka. Okay. Daripada pihak kami lah. Jadi okey, Puan Hamini Gusti, okey, PNM ni merupakan perpustakaan yang melanggan pangkalan data Lawnet ni. Untuk maklumat Puan Hamini ni, untuk PNM dia hanya boleh diakses di premis lah, di premis PNM. Puan Hamini ni boleh ke PNM untuk akses Lawnet. Okey, kalau untuk penggunaan pangkalan data ni untuk subscriber, kita package kita adalah merupakan package langganan yang dibayar secara tahunan. Okey, saya kongsikan sikit mungkin ada yang tak tahu. Okey, Lawnet ni merupakan pangkalan data yang dilanggan oleh hampir banyak kementerian jabatan kerajaan, law firm, syarikat-syarikat swasta, universiti dan juga syarikat-syarikat kecil lah, syarikat-syarikat macam Sdn Bhd ataupun syarikat-syarikat yang menggunakan undang-undang ni sebagai kerja harian lah. Sebagai contoh mungkin konsultan tanah ataupun konsultan kewangan, dia akan melanggan pangkalan data ni lah. So langganan kita ni harga dia adalah 1,500 untuk 1 tahun. Okay, full package lah yang mana kita tengok pada hari ni. Apa yang kita tengok dokumen-dokumen yang ada dalam ni, itu adalah package A, dan package B kita tak ada State Gazette. Dan kita tengok yang saya nak explain depan ni, State Gazette, package B tu tak ada. Kita ada 2 package lah, 1,300 dan 1,500. Itu tidak termasuk SST. Jadi biasanya pengguna-pengguna ni ada yang melanggan lah, melanggan pangkalan data lah untuk penggunaan kerja harian. Okey, tuan-tuan puan-puan, saya teruskan lagi lah Okey, saya teruskan lagi. Okey, seterusnya kita ada state. Okey, macam saya bagi tahu tadi, kita tak ada negeri Sabah. Okey, yang lain semua kita ada. Okey, so state ni satu bentuk perundangan yang mana di peringkat negeri. Okey, yang mana biasanya negeri ni dia mengawal selia berkenaan dengan tanah lah, tanah, agama, okey, dan dan undang-undang kecil lah, PBT dan sebagainya lah di bawah state. Okey, jadi sebenarnya state ni dia agak complicated kalau saya nak terangkan. Okey, sebab setiap negeri ni dia perundangan dia beza-beza.
dia tak selaras, dia tak macam selari lah. So macam Johor ni lain, Kedah ni lain, macam itulah, Selangor ni lain. Okey, tapi sebagai pengguna untuk kita merujuk kepada maklumat-maklumat di dalam LawNet ni, okey, untuk state kita boleh rujuk saja, okey, bergantung pada apa yang kita nak. Okey, sebab kita nak rujuk pada Johor enactment, katakan contoh, ataupun Selangor lah enactment. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tekan saja. Okey, kita boleh search macam saya beritahu tadi, sama je, kita boleh search tahun dengan tajuk. Okey, so di dalam ni kita akan semak bahawasanya enactment yang latest ni kita ada Selangor State Development Corporation enactment 1964 lah, revised di 2024. Okey, so sama juga macam tadi, kita tekan je, dia akan download. Okay. So bila dia download, so ini adalah merupakan kita merupakan house style PNMB untuk enactment ni lah. Akan ada tarikh siaran, undang-undang semakan, maklumat-maklumat adalah Law of Selangor enactment lah, revised, State of Selangor. Kat sini pun kita nampak ada letakkan National Malaysia Berhad PNMB sebagai peserta rasmi. So kita boleh tengoklah dia punya enactment dalam dokumen ini. So sama juga dengan enactment amendment. Enactment reprint ni tuan-tuan boleh abaikan lah, ini sebab dokumen dia saya rasa belum ada lagi. Enactment amendment sama juga. Seperti mana sebuah akta dan pindaan akta, begitu juga dengan enactment, dia akan ada pindaan kepada enactment tersebut lah. So enactment amendment kita boleh klik. Sebagai contoh kita ada yang latest A85, enactment tabung kumpulan wang beasiswa negeri Selangor pindaan 2024. So ini merupakan satu pindaan yang latest lah di dalam Selangor ni. So sama je, tuan-tuan tekan je boleh tengok. So bila konsep dia yang mudah kita faham untuk state ni, yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok law library tadi, kita ada akta kan, kita ada akta pindaan. Di dalam law library tu kita ada updated, kita boleh tengok terus yang dah section yang dah pindah tu dalam bentuk updated law library. Tapi untuk state kita kena refer lah. Contoh katakan kita ada dia punya ibu dia, kita ada dia punya pindaan. So kita kena rujuk lah, rujuk yang pindaan pada benda yang dia pindah tu lah. Dia kena tu. Sebab kita dalam untuk state ni kita tak buat lagi macam law library lah. InsyaAllah kita akan cubalah untuk buat. Kita ada buat tadi, saya lupa nak explain state legislation. Cuma kita ada berkenaan dengan syariah, kita pindah lah. Tuan-tuan mungkin boleh semak pada law library tersebut. So dan seterusnya kita ada bills, sama macam saya cakap tadi, ada bill juga, PU, legislative supplement PU ni, dokumen-dokumen yang kita bagi tahu tadi lah, peraturan ataupun bylaws. Tuan-tuan dan puan-puan yang nak semak, contoh katakan undang-undang kecil daripada majlis daerah, majlis bandaraya ataupun majlis perbandaran, boleh semak di dalam PU. So dokumen-dokumen tu dalam PU lah. Macam katakan Selangor, Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Subang Jaya, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, kita boleh semak dalam PU ni lah. So dan juga katakan Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Bandaraya Seberang Perai, kata contoh. Semua ada dalam PU ni. So kita masuk contoh, katakan tuan-tuan dan puan-puan boleh search melalui year dan title. Saya ambil all je lah kan, senang. Kita nak semak berkenaan dengan license. So license, kita search je. Tak keluar pula. Apa, kita search perkataan, katakan Seberang Perai lah, Seberang. Kat sini kita nampak lah Majlis Bandaraya Seberang Perai punya. So dia adalah perintah lalu lintas. Kalau kita tahu sini ada pembentulan. Pembentulan tu korrigendum lah. Kita ada perintah lalu lintas jalan, dan sebagainya lah. Search lah, ini untuk Seberang Perai lah. Kalau kata Pulau Pinang, kita search Pulau Pinang. So dia akan tunjukkan lah Majlis Perbandaran Pulau Pinang punya ni, dia punya undang-undang kecil dia lah.
So semua state sama, okay, cuma mungkin yang ada beza sikit Sarawak. Okay, Sarawak ni dia ada ordinance, okay, dia ada bills, dia ada local government dengan legal notification lah. So boleh rujuk juga pada perundangan Sarawak ni. Mungkin tuan-tuan dan puan mungkin ada yang mungkin ada penyelidik, ada apa ni, mengkaji undang-undang di Malaysia ni, boleh rujuk pada Lawnet lah untuk mencari dokumen yang diperlukan. So itu sahaja fokusian saya daripada IGZ. Mungkin tuan-tuan dan puan ada soalan, silakan. Ada tak soalan? 279 orang tuan-tuan dan puan, boleh soalan tak? ...284. Ada soalan ke? Peserta kesekian? 200 lebih ni puan semua ni, tak ada soalan ni. Itulah tu 284. Tu ada Encik Muhammad Nasri lagi. GZ dengan Akib ada persamaan atau beza? Akib tu maksudnya macam mana tuan? Akib negara ke? Okey, kalau akib negara ni okey, GZ ni is warta lah. Okey, akib ni penyimpan lah. Okey, kita kita memang ada hantar warta-warta ni pada akib jugalah untuk simpanan, untuk simpanan untuk pihak akib lah, dan juga PNM memang kita ada hantar. Dengan akib ada persamaan atau berbeza? Kalau secara warta dia sama sebab kita publish, kita cetak dan kita hantar ke akib dan juga PNM lah. So sepatutnya jawapan dia adalah sama je lah. Ada soalan lagi tak? Yang dari wanita ada ke soalan? Saya tahu tadi Cik Muhammad Nasri je tanya Puan Rosmani. Tak ada okey, semua okey lah dengan saya punya. Okey, semua okey tu. Ni Tambah dah 289 orang dah. Itulah dia, daripada 200 ni tak ada yang nak tanya, maknanya clear lah kan, saya explain ni jelas lah insyaAllah. Ada lagi satu ni. Okey, elemen syariah boleh diakses juga ke? Okey, untuk elemen syariah boleh. Tuan pergi je, okey saya tunjuk syariah. Okey, katakan syariah ni, katakan enactment tadi kan. Okey, enactment. Okey, katakan kita nak tengok Selangor punya lah. Okey. So kita tulislah perkataan, saya tak tahulah, saya cuba syariah sepatutnya adalah. Okey. Ni enactment keterangan Mahkamah Syariah, tata cara jenayah syariah dan sebagainya lah. Tuan just pergi ke pergi ke website tu, just search perkataan syariah, adalah keluar enactment syariah. Dan satu lagi perkara yang kita kena tahu tuan, as long as dokumen tu diwartakan, dia akan berada dalam Lawnet. Kalau katakan benda tu tak diwartakan, contohnya macam perkeliling kerajaan contoh, ataupun surat-surat yang macam untuk internal saja, itu bila tak diwartakan dia tak ada dalam Lawnet. Tapi selagi mana dokumen tu diwartakan, dia akan ada dalam Lawnet. Untuk syariah boleh je akses. Dalam IGZ pergi kepada state, tuan search perkataan syariah akan keluarlah. Cuma dokumen dia daripada 2021 hingga ke atas. Sambungan soalan tu Cik Amar, termasuk yang dipinda atau dibatalkan ke? Betul, termasuk yang dipinda atau yang dibatalkan. Sebab bila nak pinda atau batalkan tetap digazetkan. Jadi pindaan dan pembatalan tu digazetkan dan dokumennya ada dalam Lawnet lah. So kita boleh tengok yang latest lah. Okay, ada soalan lagi tak? Okay, jelas, syukran. Okay, thank you tuan. Okay, maaf tuan, saya berjoin, boleh ulang secara ringkas tak untuk log masuk cara bersama untuk akses Lawnet? Okay, Cik Muhammad Azbil, tapi ini untuk hari ini saja. Saya akan berkongsikan, okay, username. Kalau secara percuma boleh ke premis PNM terus, ataupun hari ini boleh guna username. Okay, so saya kongsikan username LawnetMy, okay, password LawnetMy. Okay, untuk hari ni je tuan Muhammad Azmin boleh akses lah untuk bekalan data ni. Kalau setelah habis sesi kita ni boleh ke PNM, pergi je call Puan Rosmani and team, cakap nak datang PNM, okay, datang terus boleh guna restu.
Okay, ada soalan lagi tak? Tak ada Okay, so saya teruskanlah. Okay, saya teruskan kepada perkongsian seterusnya adalah kepada case law. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, case law ni merupakan modul baru di dalam LawNet. Okay, sebelum ni kita tak ada, okay, sekarang kita adalah. Okay, yang mana kita launching pada September 2024. Okay, so hingga pada hari ini kita dalam ni ada kes mahkamah sebanyak 3,035 entries. Okay. So di dalam case law ni kita ada kes di peringkat High Court, Court of Appeal and Federal Court lah. So basically saya tak sure kalau kita ada High Court ke bawah macam Magistrate atau Session, tapi Mahkamah Session saya rasa kita ada Session Court. Ada Session Court kita masukkan. Tuan-tuan dan puan boleh semak lah. Okay, dalam case law kita ni merupakan kes-kes mahkamah yang diterima daripada Mahkamah Persekutuan sendiri dan kita siarkan dalam LawNet lah. Okay, yang mana kita sebagai pihak LawNet dalam ni kita sertakan untuk semakan daripada melalui keywords, melalui jenis mahkamah dan juga dia punya judge atau judges lah. Okay, so seterusnya dia ada case title kat sini. Okay, so sebagai contoh kalau kita nak semak kepada kes mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan just tekan je. Okay, so bila tekan dia akan keluar macam ni tuan-tuan dan puan. Okay, PNMB, case report. Okay, in the High Court of Malaya, ini merupakan nombor case. Okay, ini merupakan detailer lah. So kat sini kita ada keywords dan kita ada summary kepada case tersebut. Okay, cases referred, okay, legislation referred and ground of judgments. Okay, so apa yang kita tengok kat sini adalah merupakan summary kepada kes-kes tersebut dan tuan-tuan dan puan untuk nak tengok full of ground of judgment, tuan-tuan dan puan just click download here. Okay, bila kita tekan download here, dia akan download lah ke semua case report tersebut. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, LawNet case report, okay, LCR 465, okay, High Court, okay, ini merupakan citation untuk case di bawah case law di bawah LawNet ni. Okay, so kita rujuk kat sini ada dia punya ni lah, Christine Resort v Bashira Eco Garden Associates Senayan Berhad. Okay, the judges boleh tengok case summary, keywords, okay, bawah, okay, background test dan tuan-tuan dan puan boleh scroll sampai ke bawah lah untuk baca dia punya tu. Sama juga kita ada PNMB punya imprint lah. Okay, so untuk case law ni kita masih baru, case tak banyak tapi boleh juga jadi rujukan. Okay, saya perlukan feedback tuan-tuan dan puan juga since kita belum sampai setahun lagi untuk letak case law pada akhir penilaian ni untuk yang biasa pengguna-pengguna yang merujuk kes-kes mahkamah ni sebagai tugas harian ataupun sebagai penyelidik dan sebagainya, bolehlah bagi sedikit feedback apa yang kita perlukan lah untuk penambahbaikan case law ni. Okay, dan seterusnya kita ada handset. Okay, handset ni merupakan bacaan 1, 2 dan 3 sebelum dijadikan round undang-undang yang dibahas dalam parlimen. Okay, tapi handset ni kita sertakan melalui website parlimen. Okay, website parlimen saja. Okay, yang mana kita dah tahu dalam LawNet kalau kita nak pergi handset just tekan, kita akan pergi kepada website parlimen dan boleh akses handset ke dalam website parlimen. Okay, dan seterusnya yang terakhir sekali kita ada licensure lah. Okay, licensure dengan terms ni saya boleh simpulkan merupakan satu warisan di dalam pangkalan data LawNet ni yang mana pada tahun 2001 dan sehingga saya anggarkan sehingga tahun 2006. Okay, sebelum Google dengan Yahoo ni terlalu meluas. Okay, Latin Dictionary dengan terms ni sering digunakanlah untuk sebagai rujukan. Okay, sebagaimana yang kita tahu apabila bahas sekarang ni kita dah ada Google, ChatGPT dan sebagainya, mungkin orang boleh search je dekat Google ataupun ChatGPT untuk cari maklumat lah. Cuma ini kita masih sertakan kalau tuan-tuan nak tengok, nak refer, boleh rujuklah kepada bahasa-bahasa Latin yang biasanya digunakan dalam terma perundangan ataupun di mahkamah dan sebagainya ke dalam bahasa Inggeris. Okay, so itu merupakan
saya cakap tadi warisan lah dan sebagainya. Okay, so saya rasa tamatlah perkongsian saya mengenai sesi bekalan data ini. Ada apa-apa soalan tak tuan-tuan puan? Ataupun mungkin boleh berkongsi maklumat. Ataupun tak ada soalan Okay, kalau tak ada soalan, okay, tuan-tuan dan puan, saya nak teruskan pada quiz lah Okay. Okay. Boleh Okay, tapi kalau sambil-sambil tu ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh just tulis je lah sambil-sambil saya boleh jawab. Okay, mungkin ada nak berkongsi sikit, ada yang untuk pengenalan data dan sebagainya, mungkin boleh berkongsi. Okay, so sebelum saya memulakan sesi quiz ni, okay, saya begitu siap-siap, okay, harap-harap tuan-tuan dan puan ambil perhatian Okay, so untuk quiz ni kita sertakan kita hanya ambil 10 pemenang sahaja. Okay, macam mana kita nak nilaikan 10 pemenang ni adalah melalui kepantasan menjawab soalan dan kesemua yang jawab tu adalah betul. Okay, kita akan provide lebih kurang 8 soalan dalam bentuk Google Form. Okay, saya akan sharekan QR di sini ataupun link dia saya akan sharekan daripada dalam in-call message ni. Okay, so kita akan cari 10 pemenang. Okay, yang mana 10 pemenang ni kita akan bagi sagu hati mencedah PNB lah. Saya bagi tu saya siap dalam mencedah sagu hati tu kita ada jam table lah, jam table, and then kita ada mark kaca dan kita bagi pen. Okay, 3 item. Okay, so sekiranya tuan-tuan puan-puan adalah pemenang tersebut, kita akan hubungilah melalui nombor telefon yang masa menjawab soalan nanti. Okay, so saya ulang lagi sekali. Okay, ada 8 soalan yang harus dijawab. Okay, pemenang pertama akan mendapat satu gift yang premium lah daripada PNB. Okay, saya bawa kebetulan, saya boleh tunjukkan pada peserta lah Okay, tapi yang ni kita nak bagi satu je lah. Yang ni satu je untuk pemenang yang super terpantas dan dengan syarat dia jawab betul. Okay, saya kebetulan bawa benda ni. Okay, saya nak tunjuk. Dan saya memang ada satu je. Okay, ini special lah. Yang ni dia ada macam niaga TikTok kan. Okay. Dia ada payung, okay, dan juga flash daripada PNB warna biru, sangat cantik, premium, share macam TikTok. Okay, tuan-tuan, ini merupakan hadiah yang untuk peserta yang paling pantas lah, nombor 1. Okay, so harap tuan-tuan dan puan-puan ambil maklum lah bahawasanya untuk quiz ni 10 pemenang, 1 pemenang untuk hadiah premium dan 9-nya adalah sagu hati yang saya beritahu. Hadiah tadi merupakan jam, mark dan juga pen. Okay, so Puan Rosmani, boleh saya mulakan quiz? Boleh. Boleh Okay, harap tuan-tuan dan puan ready Okay, saya akan sharekan link dan juga QR untuk quiz ni. Puan Rosmani and the team pun sama boleh jawab juga, tak ada masalah. Okay, so saya stop sharekan untuk ni. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan macam biasalah boleh cuba tulis dekat sini ataupun mungkin boleh buka voice. Saya lagi happy kalau dengar suara orang sebab daripada tadi saya dengan Puan Rosmani je kami bercakap 2 orang je. Kalau ada suara-suara lain tu dia akan memberikan semangat lah ataupun rasa apa lagi nak berkongsi macam-macam kan. Lagi meriah, lagi meriah. Meriah lagi, betul. Okay, so kejap saya bukakan dulu. Okay, ini merupakan quiz PNM. Okay, mohon tuan-tuan dan puan-puan bersedialah Okay, saya akan sharekan QR ni. Okay, tuan-tuan dan puan-puan cuba sejawab sepantas mungkin. Okay, yang mana jika betul 10/10 dia akan dapat yang gift saya beritahu tadi lah, payung dan juga flash tu premium. Nombor 1 saja, okay, and the rest 2 sampai 10 akan menerima sagu hati daripada kami lah. Okay, so saya akan sharekan link
tersebut. Okey, saya mulakan 1, 2, 3. Okey, tuan-tuan dan puan boleh QR dan menjawab soalan. Okey, saya bagi lebih kurang dalam 5 minit Okey, saya sharekan juga link untuk quiz. Okey. Di dalam ni mungkin ada yang tak boleh QR mungkin, saya tak tahu. Okey, saya cuba ni. Okey. Okey, saya dah tulis dah. Itu kalau tuan-tuan klik je boleh terus jawab. Okey. So kita berehatlah dulu selama mungkin 3 ke 5 minit untuk peserta menjawab soalan. Okey, dan saya tinggalkan sekejap Okey. Selamat menjawab kuis. Selamat menjawab kuis. Ya, semoga beroleh kemenangan. Okay. Betul Pak Suhaili. Sambil-sambil tu kalau ada soalan ke apa boleh saya tengok je soalan. Saya tutup saya punya video kejap dengan suara. Kita bagi peserta 3 minit ke 5 minit lah untuk fokus menjawab soalan.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada 54 orang menjawab kuis. Okey, kita akan beri masa mungkin sampai 11.35 ada 4 minit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba menjawab lagi lah. Kan, mana yang dah tengok result tu, okey lah kan. Mana yang 8 dan 8, mana yang 8/8 tu boleh senyum sikit lah sebab betul semua kan. Tapi macam saya bagi tahu tadi, kita akan ambil yang terpantas, yang menjawab soalan terpantas dan betul semua untuk jadi pemenang untuk mendapatkan hadiah premium ni lah. Yang merupakan satu payung dan juga flash lah. Memang cantik tuan-tuan dalam kotak lagi. Nah, yang untuk sagu hati, cantik juga barang dia. Okay, ada jam, ada mug dan juga pen lah. Daripada merchandise daripada syarikat kami. Okey, 11.35 saya masuk balik teman-teman.
Okey, tuan-tuan dan puan, saya kembali semula bersama anda. Okey. Saya stopkanlah okey, sebab kita dah ada pemenang apa semua. Okey, tuan-tuan dan puan, saya stopkanlah share ni. Terima kasih kepada semua peserta yang dapat menjawab soalan ni. Okey, yang mana tak menjawab, mungkin kita boleh menjawab pada sesi yang akan datang. Okey, saya ucapkan terima kasih. Saya stop dulu. Okey, tuan-tuan dan puan. Sementara saya nak susun nama-nama peserta yang telah menangi hadiah-hadiah ni, okey, saya minta tuan-tuan dan puan untuk memberikan penilaian mengenai sesi latihan ini serta dengan maklum balas yang diperlukan. Okey, sesungguhnya maklum balas dan juga apa kita panggil cadangan-cadangan daripada tuan-tuan dan puan tu amat berguna untuk kami dalam segi untuk menambah baik dan juga menambah pengetahuan dalam pelbagai bidang. Okey, so jadi saya akan berkongsikan link penilaian latihan. Okey, QR penilaian latihan. Okey, ini bukan kuis ini penilaian latihan. Dan juga saya sharekan link kepada penilaian ni. Mohon tuan-tuan dan puan dapat menjawab penilaian ni secara terbuka lah, sama ada okey atau tidak, macam mana dan sebagainya lah, dan komen. Kita okey, sambil-sambil tu tuan-tuan boleh menjawab penilaian ni, sambil tu saya susunlah maklumat-maklumat kepada pemenang-pemenang ni. Jadi saya akan bagi masa dalam 3 minit tuan-tuan dan puan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana menunggu. Terima kasih kepada semua yang menjawab penilaian. Boleh teruskan mana yang belum menjawab penilaian lagi. So saya ingin umumkan peserta yang telah menjawab semua soalan dengan betul, 88, dan juga yang paling terpantas.
saya nak bagi tahu terpantas ni, saya boleh cakap dia beza 2 minit lah dengan orang betul nombor 2. Yang kedua tu dengan dia jawab tu 2 minit beza. So okay, Puan Alin Abdul, ada disediakan nota tak? Nota tak ada Puan. Kalau Puan perlukan slide saya ni, saya boleh kongsikan. Mungkin menjawab penilaian tu mungkin boleh share email, dalam penilaian tu mungkin jawab note sikit bawah tu, nak nota ke apa ke. Okay, so saya teruskan. Peserta yang menjawab soalan dengan betul, okay, dan 88 dan menjawab terpantas, okay, saya ucapkan tahniah pada peserta yang pertama yang mendapat ni Puan, PNMB punya premium, okay, yang gift. Okey, nama beliau adalah Puan Muzakarah binti Aduka daripada Perpustakaan Desa Hajah Sena, Bugor, Kampung Sungai Bedil, Kuching. Tahniah orang Kuching. Tahniah. Jauh travel. Jauh. Tahniah jauh-jauh. Tahniah orang Kuching. Okey. Tahniah, saya ucapkan tahniah kepada Puan Muzakarah. Okey, nanti kami akan hantarkan premium gift ni kepada Puan sampai ke Kuching. Nanti mungkin kami akan WhatsApp Puan untuk dapatkan email lah. Okey. Dapatkan alamat untuk penghantaran. Okey, tahniah Puan Rosmani daripada Perpustakaan Desa Hajah. Okey. Dan seterusnya saya umumkan 9 peserta yang akan mendapat sagu hati daripada kami. Okey, merupakan 9 peserta. Okey. Okey, peserta yang kedua, okey, Puan Masliza Hamid daripada PNM. Okey, tahniah. Okey, yang ketiga, Puan Nur Huda binti Din daripada Perpustakaan Desa Kampung Tualang Sekah. Okey, tahniah Puan. Okey, yang keempat, Puan Nur Rohaila binti Abdul Rashid daripada Politeknik Muazzam Shah. Okey, yang kelima, Puan Farah Nurliana binti Ahmad Al-Munawar daripada IPG Kampung Sultan Mizan. Okey, yang keenam, Encik Jalil daripada PBN. Yang ketujuh, Syarifatus Zainiah daripada IPG Perlis. Yang ke-8, Nur Hidayah binti Ibrahim daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Terengganu. Yang ke-9, Muhammad Najib Muhammad daripada PNM PD. Dan yang terakhir sekali adalah Puan Rusna binti Kampung daripada Perpustakaan Pembenderaan Kementerian Kewangan. Tahniah kepada semua peserta-peserta yang menjawab soalan ke-88 dengan betul, okey, dan dengan pantas, okey, dan 10 peserta ni merupakan yang menjawab terpantas lah. Saya ibaratkan dia tengok tu dia tap the send je kan. Tu dapat 88. So hebatlah. Okey, so tahniah kepada semua pemenang. Rasanya sampai itu saja sesi kami pada hari ini. Okey, perkongsian ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan, boleh emailkan kepada kami. Okey, email boleh masuk kepada website lawnet@prinational.com.my. Okey, sekiranya ada daripada peserta-peserta yang nak bertanyakan berkenaan dengan maklumat ataupun sebarang benda-benda berkaitan lawnet ataupun PNMB, boleh juga emailkan pada kami. Okey, saya rasa itu sahaja perkongsian. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan semua. Semoga tim Puan Rosmani boleh adakan lagi sesi macam ni pada tahun hadapan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat join. Okey, ada 200 lebih tadi saya tengok, hampir 300 Puan Rosmani share saya. Saya pun tak sangka sampai 300, lalu ramai. 207. So terima kasih diucapkan. Akhir kata daripada saya, sekiranya ada salah ataupun terkasar bahasa ataupun dan sebagainya, saya mohon maaf. Okey, semoga saya pun dapat baiki pada sesi akan datang. So, saya ucapkan terima kasihlah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Muhammad. Terima kasih atas perkongsian maklumat yang sangat berharga dan bermanfaat kepada semua. Terima kasih juga kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Tahniah kepada semua peserta yang telah memenangi hadiah-hadiah hebat daripada pihak Lawnet ya. Kita jarang kita dapat hadiah macam tu. Jadi tak sangka ramai yang betul-betul bagi fokus dan juga perhatian kepada sesi yang telah diberikan oleh Encik Ammar. Okey, dengan itu juga saya dari pihak Rustia, bahagian sebut elektronik, Rosmani Salihuddin, Puan Azlina dan beberapa rakan lain, Puan Ustira,
semua mengucapkan selamat terima kasihlah dan selamat menyertai sesi-sesi latihan yang akan kami adakan pada masa hadapan. Minggu depan ada lagi, marilah kita sama-sama memeriahkan dengan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan semua. Mohon maaf dari kami kalau ada salah dan silap. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jalil, tahniah Cik Jalil. Tak sangka balik pada konsul, berjaya. Tahniah juga Cik Amir.